Seorang rider Malaysia yang pergi Olimpik dan selalu menang Lituan dan Langkawi. Had tertinggi dia pergi ke Olimpik di London kan pada 2012. Yang penting dia betul-betul minat. Dia minat dalam lumba basikal ni. He was the first Malaysian to win a medal at Junior World Championships. Pernah pergi Olimpik, Lituan dan Langkawi pun pernah menang white jersey. Menyelami dunia sukan, kejayaan seseorang atlet tidak dapat lari daripada dikaitkan dengan kesungguhan, kehebatan dan dedikasi jurulatih mereka. Sentuhan berbisa memberi ruang untuk kita mendekati tekad dan semangat yang tidak pernah luntur daripada mereka yang bergelar jurulatih. Untuk episod ini, kita bersama dengan adik Husaini Osman, bekas pelumba basikal handalan negara yang kini gigih sebagai jurulatih. Dia bermula pada tahun 2002. Dia mewakili satu kelab di Kemaman yang bernama Fast Bike lah. Dan ahli kelab tu lebih kurang antara 10 hingga 15 orang. Budak-budak satu sekolah dengan Adib, sekolah menengah Bukit Mentut. Dan dalam kelab itu kita banyak melahirkan pelumba negara lah. Pelibatan saya dalam sukan berbasikal ni bermula daripada sukan berbasikal lah, mountain bike ni. Bersama pasukan kelab saya lah di Kemaman, itu kelab Fast Bike. Di situlah bermulanya karier saya. Kerana saya bermula daripada basikal cross country ni di Kemaman, Terengganu. Dan selepas itu saya terus mengayuh, memberi keputusan yang bagus, yang baik dan terus mewakili pasukan negeri. Dan selepas itu saya mendapat tawaran bersama pasukan pembangunan Malaysia ketika tahun 2006-2007. Adib dengan saya berkurang 3 tahun je. Lepas tu 2005 tak silap saya dia masuk ke MSN. Dia buat program road bike lah. Minat berbasikal yang ditunjukkan oleh anak kelahiran Dungun, Terengganu ini bermula seawal di sekolah rendah lagi. Ketika itu basikal bukit atau lebih dikenali sebagai mountain bike yang menjadi pilihan beliau. Bakat dan kebolehan adik Husaini di peringkat awal ini telah dapat dihidu oleh sebuah kelab di Kemaman dan tidak lama selepas melakar kejayaan bersama kelab tersebut, adik telah berjaya menempatkan diri di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Di sinilah bermulanya pahit getir seorang atlet lumba basikal yang berazam untuk menakluki dunia. Adik ni adalah salah satu program MSN di mana kita dapat dia daripada perlumbaan yang macam ini. Di antara the best rider, kita ambil dia, kita masukkan ke Sekolah Bukit Jalil. Jadi adik masuk di Sekolah Bukit Jalil lah masa tu. Dalam 2005 tak silap. Bila kita sampai ke satu tahap, atlet ini akan memilih jalan masing-masing lah. Tapi ketika saya berpindah ke Pahang tahun 2005, saya splitkan budak-budak yang main rope pergi ke Terengganu, yang mountain bike pergi ke Pahang. Sekarang ni sukan mountain bike ni dalam even dalam pro punya siri pun kita ada Matthew Vanderpool, Vervaat, mereka merupakan pelumba daripada mountain bike ni berubah kepada road, tetapi mereka mempunyai kekuatan dan kelebihan yang luar biasa daripada pelumba yang memang fokus kepada road.
Bermula tahun 2005, adik Husaini Osman telah beralih ke acara lebuh raya dan trek yang menjadi titik tolak kepada deretan kejayaan beliau. Di bawah kendalian jurulatih berpengalaman, Cikgu Suud Husin. Pada tahun 2008, hasil kesungguhan dan dedikasi dalam latihan, kayuhan padu adik Husaini dalam kejohanan berbasikal lebuh raya junior kebangsaan telah menyaksikan beliau menaiki podium sebagai seorang juara. Keputusannya untuk menjadi pelumba profesional pada tahun 2010 membolehkan adik mengembangkan bakat kayuhannya ke beberapa kelab luar negara. Pengorbanan meninggalkan keluarga dibayar dengan kejayaan berharga apabila dia muncul antara pelumba terbaik negara. 2 tahun selepas itu, beliau mencipta sejarah apabila berjaya menempa nama pada kelayakan Sukan Olimpik 2012 di London dalam acara lebuh raya. Pada kejohanan Le Tour di Langkawi 2016, beliau berjaya memiliki jersey putih, seterusnya dinobatkan sebagai pelumba terbaik Asia. Ternyata azam dan impian awal beliau menjelma nyata sekali. Saya masih ingat ketika saya umur 10 tahun ketika itu, saya dalam fikiran saya cakap saya nak jadi top rider dekat Malaysia ni. Start 2005 kita training. Dia di sekolah SSBJ. Saya sebagai jurulatih Majlis Sukan Negara. Jadi pagi pukul 7 training sampai 9.30 dia akan masuk kelas di SSBJ dan petang kita continue training semula. Jadi macam itulah. Jadi sampai 2009 di mana pertama kali kita masuk kejohanan World Junior Championship itu dekat Moskow di mana adik berjaya mendapat tempat ketiga di mana pingat gangsa lah masa tu. Menjuarai kejohanan dunia dalam kejohanan World Champ di Moskow, Rusia. Ketika berumur 18 tahun tu memang cakap pengalaman yang amat manis lah untuk diri saya. Okey, ini adalah salah satu saya punya kejayaan untuk the best Asian rider Le Tour de Langkawi pada tahun 2016 dan juga ini merupakan orang pertama Malaysia yang memenangi jersey putih, jersey terbaik Asia untuk edisi LTDA 2016. Pada usia 28 tahun, adik Husaini meninggalkan dunia berbasikal profesional untuk menumpukan perhatian kepada keluarganya. Namun, hilang beliau dari dunia kayuhan tidak lama. Minat yang tidak pernah padam terhadap sukan berbasikal membuatkan beliau tekad untuk menjadi jurulatih dengan tumpuan kepada pencarian bakat pelumba-pelumba baru. Penubuhan pasukan akademi untuk pelumba-pelumba muda ini menjadi titik tolak terhadap karier jurulatih muda ini. Adik ni dia mempunyai kekuatan dalam yang penting dia betul-betul minat. Dia minat dalam lumba basikal ni dan dia tak pernah tinggal daripada mengikuti perkembangan lumba basikal. Lepas dia berhenti pun dia membawa tim sendiri dan saya tengok tim dia tu berjaya. Dia berjaya membentuk satu tim yang boleh bersaing di peringkat pembangunan. Saya rasa bangga jugalah sebab dia mengikuti flow yang sebenarnya. Untuk atlet tak semestinya dia berlumba saja. Sampai satu tahap dia akan berhenti, dia akan mencari jurusan masing-masing. Sama dia pergi ke jurulatih atau pergi ke pegawai sukan, macam tu. I think he's the perfect one to guide them. So, he knows what work they've got to do. He's got the nurturing side, and he's got all the skills that he needs and tools to be a really good coach. Saya tengok dia memang begitu berbakat sebab jadi jurulatih ni dia kena betul-betul minat. Kalau dia tak minat memang susah. Saya tengok dia memang betul-betul minat. Saya harap dia akan dapat membawa
tim pembangunan ni ke peringkat yang lebih tinggi. We've got some coaching positions coming up, and I know he's been, dabbling in coaching a bit, and I know he's got so much to contribute back to cycling. Usaha Majlis Sukan Negara mengadakan program pembangunan berbasikal remaja kebangsaan dengan matlamat untuk mencungkil bakat baru ini amat dialu-alukan. Sebagai jurulatih, Adik Husaini sedar bahawa pendedahan kepada perlumbaan secara kompetitif seperti ini penting bagi pelumba-pelumba di bawah kendaliannya. Macam saya punya akademi ni, Team Aquatic Cycle Motion, kita memang buat preparation every day sebab mostly saya punya rider ni dia adalah rider full time, even di sekolah ke, dia belajar dekat uni ke ataupun dia bekerja, dia akan bagi komit untuk training sama ada pagi ataupun petang sama saya. Jadi daripada segi training memang kita memang betul-betul full time lah, kita tak macam kelab ataupun negeri lain yang ada rider asal part time saja. Saya lebih suka dia punya program latihan dia. Dan arah tuju Aqua ni nak ke mana arah tuju tu, itu yang saya pandang. Apa yang dikorbankan sewaktu bergelar pelumba profesional tidak jauh bezanya dengan apa yang dia korbankan sekarang. Menjadi jurulatih bermakna tugasan dan tanggungjawab yang dipikul bukan sedikit. Memastikan setiap anak didik beliau mendapat latihan yang cukup, rehat yang sempurna, bebas dari sebarang kecederaan dan jentera berkayuh mereka berada pada kondisi yang terbaik merupakan rutin yang tiada noktahnya. Endurance yang perlu ada lah, sebab mostly saya punya pasukan adalah pasukan untuk acara lebuh raya dan juga track dan juga cross country. Jadi dah pasti endurance yang penting dan juga teknik lah semasa training tu. Jika kita training tak ada sistem, kemungkinan besar rider saya tak akan berada di tahap seperti event pada hari ini lah. Cabaran berhujan berpanas Adik Husaini untuk kategori lebuh raya bersambung ke trek di velodrome pula. Dengan semangat untuk memastikan pelumbanya turut mengambil bahagian pada setiap kategori pertandingan berbasikal, beliau berusaha menurunkan ilmu dan pengalamannya agar pelumba-pelumba berbakat ini mampu bersaing sambil meraih pengalaman berharga. Bukan mudah untuk seseorang pelumba menguasai dua acara berbeza ini, namun Adik Husaini berjaya membuktikannya. Justru hari ini beliau mahu melihat anak-anak didiknya berjaya di pentas yang sama. Adik ni saya tengok lain daripada yang lain sebab dia di antara pelumba Malaysia yang pertama mendapat medal di peringkat antarabangsa, itu peringkat junior antarabangsa. Jadi beliau antara rider yang betul-betul dia kata lain daripada yang lain. Lepas tu dia train saya dari segi macam endurance, interval training tu semua, and dia bawa every day, and now saya rasa macam a different, orang kata a different rider lah. Kira macam dari segi result tu semua a very consistent result lah. So bila saya duduk dengan dia, and dia pun banyak ajar macam-macam lah, dari macam untuk dalam berlumba lah, dari segi macam attacking semua, positioning dalam lumba tu sendiri, macam nak mencorak satu perlumbaan, nak melakukan satu pecahan dalam lumba dan sebagainya lah. Dia selalu suruh training hari-hari, tak boleh skip, macam Sabtu Ahad kena training juga. Macam saya selalu training, balik sekolah memang hari-hari lah training. Menyedari dunia berbasikal negara seakan ketandusan pelumba, Adik Husaini bertekad menyahut cabaran, menggalas tugasan dalam mencorak pembangunan juga pencarian bakat. Bersama Akademi Aquatic Cycle Motion, beliau mahu melihat lahirnya suatu hari nanti pelumba-pelumba yang boleh menggantikan nama-nama hebat seperti Rosman Alwi, M. Kumaresan dan Datuk Azizul Hasniawang. Untuk itu, sistem latihan yang konsisten dan pendedahan terhadap perlumbaan kompetitif menjadi keutamaan beliau.
Menganggap usia dalam bidang kejurulatihan ini masih mentah, adik Husaini sentiasa mencari peluang untuk bekerjasama dengan jurulatih-jurulatih yang lebih berpengalaman di samping menghadiri kursus-kursus kejurulatihan secara berterusan. Pengalaman berkayuh dalam kejohanan besar dan mampu menghadiahkan pingat untuk negara baginya masih tidak lengkap selagi belum mampu menjadi jurulatih yang baik. Malah beliau berharap untuk menjalin kerjasama dengan Cikgu Saud, seorang jurulatih berpengalaman yang berjaya membimbing adik Husaini di bawah program Bakat Negara suatu ketika dulu. Saya berharap dalam masa yang akan datang dapat bekerjasama dengan Cikgu Saud kerana sudah pasti saya tahu dia mempunyai teknik yang bagus dan kalau boleh untuk 2024 hingga 2028 ni jika diberi kesempatan saya ingin bekerjasama dengan cikgu untuk melahirkan rider-rider yang lebih baik daripada saya. Harapan Nuri maybe dia dapat didik budak-budak basikal ni mungkin pergi jauh dari dia, mungkin lagi power dari dia, qualify more than him. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Coach Adik kerana banyak memberi bimbingan kepada saya. Saya harap dia terus bawa saya untuk lebih jauh dan menjadi juara. Harapan saya untuk adik Husaini, abang adik, supaya dia dapat achieve more lah. Not for the team only, team Aquatic Soccer Motion, but also for himself jugalah, untuk diri dia sendiri. Mungkin kalau dia ada kata rezeki untuk pergi coaching yang lebih, tim yang lebih besar kan, I wish him good luck lah. Jadual padat latihan dan pertandingan tidak menghalang adik Husaini untuk meluangkan masa menemani isterinya mengusahakan sebuah kafe. Tiada yang janggal kerana adik dan isterinya Nurin telah lama berkecimpung dalam dunia perniagaan makanan dan minuman. Inilah juga waktu terbaik untuk adik Husaini meluangkan masa bersama ahli keluarga setelah selesai tanggungjawabnya di gelanggang lumba basikal. Dalam masa yang sama, kafe ini turut dijadikan tempat berkumpul para pelumba setelah tamat kayuhan. Terbaik saja tahun 2018 merupakan tahun yang terakhir saya berkecimpung dalam sukan berbasikal ini. 2019 saya dan juga wife mula planning untuk membuat satu perniagaan F&B. Semuanya dirangka dengan teliti sebagai pelan masa hadapan serta jaminan hidup yang lebih baik untuk keluarganya selain kerjaya sebagai jurulatih. Merenung perjalanannya yang masih panjang, adik Husaini telah pun merangka pelbagai program untuk menarik lebih ramai pelumba muda menyertai akademinya. Beliau mempunyai misi untuk berjaya dalam setiap bidang yang diceburi dan sangat berterima kasih terhadap sokongan yang diterima dari pelbagai pihak, terutama terhadap karier kejurulatihannya. Saya berharap perniagaan bersama partner saya ni, Abang Zahari, Kak Farita serta wife saya ni berterusan dan juga dalam masa sama kita pun harap perniagaan ini berkekalan sebab di samping itu kita actually bukan cari untuk cakap kesenangan apa, kita nak cari, kita buat perniagaan kafe ni actually more to macam build satu family. Dalam masa sama kita ada almost 30 staff di dalam kafe dan juga cyclomotion ni. Dia pernah cerita kat Nuri, masa tu dia race dekat Turki kot, I think. Masa tu sejuk lah. Masa tu I dah ada baby. My first one, my daughter. Masa tu dia cakap dia turun bukit decent, lepas tu dia nak break. Tapi sejuk sangat, dia tak rasa tau tangan dia tak rasa nak tekan break tu. I think that one of the reason yang dia stop juga because of masa tu maybe dah ada anak, semua kau fikir kan.
Adik Husaini turut berpeluang menimba ilmu daripada jurulatih berbasikal kebangsaan John Beasley yang pada suatu waktu dulu pernah melatih beliau di Australia. Berkat semangat, pengalaman, dedikasi dan minat yang tidak pernah padam terhadap kejayaannya sebagai jurulatih berbasikal, kini adik Husaini mengorak langkah ke satu tahap lagi. John Beasley telah merangka satu program pembangunan di peringkat kebangsaan dan beliau meletakkan adik Husaini untuk menggalas tanggungjawab kejurulatihan bagi merealisasikan program tersebut. Saya berharap dia baju jaya dalam kerjaya sekarang. Semoga dia dapat menggalas tugas itu untuk mendorong budak-budak baru pergi ke lebih jauh. Harapan saya dia akan dapat membawa pelumba-pelumba kebangsaan kita ke peringkat antarabangsa lah. Yeah, we're hoping that we can get him involved, under our program very soon. To my husband, just know that in everything you do, we all support you. Macam I and my kids, we are family, mungkin akan support you in whatever you do. Untuk masa depan, kita mahu lihat ada pelumba track endurance kita bersama dengan pasukan track pecut kita, antaranya Datuk Azizul dan juga Shah Firdaus, seimbang pergi ke Olimpik, taraf Olimpik, Commonwealth Games, kerana kita boleh lihat last qualify untuk pergi Olimpik adalah tahun 2012. Ketika itu saya bersama dengan Amir Mustafa. Jadi kita harap untuk Olimpik yang akan datang 2028 di LA, kita ada rider track endurance yang akan beraksi untuk Olimpik 2028 insya-Allah. Segala kudrat dan keringat yang beliau curahkan sewaktu bergelar atlet amat dihargai dan kini sebagai seorang jurulatih, adik Husaini sedar ada tugas besar yang menanti di hadapan. Tekad dan azamnya adalah untuk melahirkan lebih ramai pelumba yang mampu mengharumkan nama negara suatu hari nanti. Beliau percaya jurulatih itu bukan sekadar melatih tetapi sentuhan berbisa mencipta sang juara.